Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fahana Najwa binti Daud. Pada hari ini, saya akan berkongsi tentang refleksi yang saya telah peroleh melalui kelas telekomunikasi dan rangkaian komputer. Di mana kaedah pertama yang saya belajar adalah bagaimana untuk menghasilkan penyediaan slide bahan bantu mengajar yang menarik untuk para pelajar. Di mana saya memilih konsep tema alam sekitar. Daripada situ saya belajar bagaimana untuk memastikan penyediaan slide saya tu adalah bertepatan dengan tajuk alam sekitar yang telah saya pilih. Penyediaan BBM, slide bahan bantu mengajar yang menarik ini mampu menarik minat pelajar kerana ia mempunyai ilustrasi warna yang menarik, dan kedua, ianya adalah dalam bentuk digital selari ataupun selaras dengan PAK 21. Yang kedua, saya belajar bagaimana untuk menghasilkan satu aplikasi permainan video sambil belajar untuk para pelajar. Di mana saya lihat di sini permainan tersebut mampu menarik minat pelajar untuk memahami dan mendalami ilmu alam sekitar dengan lebih terperinci. Di mana saya menyediakan nota digital kepada para pelajar dan menyediakan juga video berkaitan dengan alam sekitar sebelum pelajar menjawab kuis tersebut. Di mana terdapat 3 latihan yang telah saya sediakan dalam aplikasi permainan Canva Websites. Di mana latihan pertama yang saya sediakan adalah berkaitan dengan pemilihan jawapan yang betul untuk soalan berkaitan dengan alam sekitar. Yang kedua adalah saya memilih soalan berkaitan dengan kaedah butang betul atau salah. Yang ketiga iaitu latihan berkaitan dengan pemilihan jawapan objektif dalam bentuk A, B, C atau D, di mana para pelajar perlu memilih satu sahaja jawapan yang betul. Melalui ketiga-tiga latihan tersebut, saya belajar bagaimana kaedah untuk hyperlink daripada jawapan yang betul kepada satu paparan slide. Apa yang dimaksudkan dekat sini adalah di mana para pelajar yang menjawab jawapan yang betul dalam aplikasi Canva Websites game tersebut, paparan slide berkaitan dengan peneguhan positif akan keluar. Sebagai contoh, tanya, jawapan anda betul. Berikut ada peneguhan positif. Manakala saya juga belajar bagaimana jawapan pelajar yang salah dalam aplikasi Canva Websites tersebut saya hyperlinkkan kepada peneguhan negatif. Di mana pilihan jawapan yang salah yang telah dipilih oleh pelajar menerusi aplikasi Canva Websites game tersebut, di mana sebagai contoh keluarnya paparan slide seperti jawapan anda salah, sila cuba lagi. Itu dinamakan sebagai peneguhan negatif. Di situ paparan slide peneguhan negatif akan memberikan dorongan, saranan, motivasi kepada pelajar supaya lebih memahami tentang konsep alam sekitar dengan lebih baik. Seterusnya, guru juga dapat membuat penilaian kepada setiap pelajar menerusi jawapan yang telah mereka pilih dalam 3 latihan yang telah disediakan dalam Canva Websites. Di mana saya katakan pembelajaran alam sekitar menggunakan kaedah Canva Websites game lebih menarik adalah kerana yang pertama, Canva Websites game tu adalah selari dengan PAK 21 yang sering menekankan tentang penggunaan teknologi. Yang kedua, pelajar lebih terdedah kepada aplikasi-aplikasi media sosial dalam kehidupan seharian mereka. Yang ketiga, saya lihat pembelajaran secara digital mampu menarik minat pelajar
untuk mendalami dan memahami satu perkara dengan lebih mendalam. Okay, hal ini kerana pembelajaran yang menyeronokkan membolehkan pelajar untuk lebih mudah memahami konsep dan segala isi kandungan pelajaran dengan lebih konsisten, dengan lebih baik. Okey, itu sahaja yang dapat saya kongsikan berkaitan dengan refleksi yang telah saya peroleh melalui kelas telekomunikasi dan rangkaian komputer. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.